Cerita dia macam ni, dulu kami pernah nak pasang kipas dekat dapur memasak sebab ruangan yang sempit akan terasa panas sedikit ketika memasaklah. Cumanya kontraktor kami tak saran kami untuk pasang kipas kerana ruangan yang tak begitu besar untuk kipas yang nak pasang tu lah, rasa tak sesuai lah kan. So dan kebetulan aku nampak iklan kipas yang macam ni daripada Go Jodok, iaitu desktop high speed silent fan, iaitu kipas yang agak tak besar sangat, laju, dalam masa yang sama dia tak bising. So kipas yang aku masukkan adalah kipas ni. So design dia macam ni, depan dia macam ni, tepi macam ni, atas macam ni. So tempat cas pun mudah lah kan. Soalannya aku dulu nak beli kipas sebab pasang kat dapur kan. Sesuai kipas ni pasang kat dapur. Tak apa, kita tengok dulu. So untuk turn on kan kipas ni, cuma korang perlu tekan lama sikit. So dia keluar macam ni kan. So 70 ni bermaksud kapasiti bateri semasa. So speed dia macam ni. So kat atas ni boleh laju lebih slow. So kalau aku tekan button tambah, dia akan naik 40, tekan lagi 40, tekan lagi 60, tekan lagi 60, tekan lagi 100. Memang sejuk Ni high speed, laju, kau ada bunyi. Kalau ada pun tak bising, serius tak bising. Yang penting memang kipas dia rasa kuat dan sesuai untuk kegunaan di dapur. Jom kita tengok macam mana kalau kipas dia letak kat dapur. Okey, ni ruang dapur masak aku. So dekat atas ni ada hook kan. So kipas ni aku nak pasang kat mana, aku ingat nak pasang dekat atas ni. Sebenarnya kipas Go Jodok ni bawah dia ada benda ni. Kalau boleh pasang kat dinding macam ni lah. Kalau korang nak lah, terpulang. Maksud aku gantung macam ni, kalau korang nak boleh je terpulang. Okay, tak apa. Untuk eksperimen kali ni aku nak letak dekat atas ni je. Letak macam tu. Okay, macam tu. Okay, aku dah start turn on. Okay, aku nak try high speed. Okay, bagi laju. Oh, memang rasa kan? Memang rasa. So kalau tengah panas memasak guna kipas ni memang berbaloi lah. So pada korang yang berminat nak beli kipas daripada brand je nama Go Jodok macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, baik. Selamat mencuba. Terbaik kan?